Hai semua, nama saya Tamla Simuniani selaku ahli unit media bagi Zaba Productions bagi sesi 2024-2025 bersama Kiwation Singaruilu. Dia adalah selaku JKP Keusahawanan dan juga pemulacara siswa bagi Kolej Kediaman ke-7 Zaba bagi sesi 2024-2025. So hari ini punya topik macam curious sikit, iaitu betul ke tak dalam Kolej Zaba ni tak ada lelaki? Betul ke, Kif? Okay. Hello Tamil. First of all, terima kasihlah sebab mengajak saya untuk melakukan satu podcast lah yang nama Zakas. And then, yalah sebab sedikit pasal saya, Tamil pun telah terangkan. So macam, nama saya Kiwation Singaruilu and merupakan JKP Keusahawanan lah. And then, soalan Tamil lah, untuk menjawab soalan Tamil. Betul ke tak ada lelaki kat Kolej Zaba? So, sebenarnya ada. Tapi bilangan lelaki yang ada kat Zaba sekarang bukan banyak lah. Meaning to say, dia satu aras je ada lelaki. Contohnya blok B, ada satu wing tu, wing untuk pelajar-pelajar OKU lelaki, and satu lagi wing untuk pemulacara mahasiswa dan juga JTK bagi tahun yang sebelumnya lah. So yang tu je bilangan lelaki yang tinggal dalam Zaba sekarang. Oh, sikit je berbanding dengan kolej lain memang sikit je. Untuk pengetahuan semua, Kolej Kediaman ke-7 Zaba atau singkatannya Kolej Zaba atau KK7 telah dirasmikan oleh Dato' Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Hadi, iaitu pengerusi Majlis Universiti Malaya pada tarikh 7 Disember 1975. Nama Kolej Kediaman ke-7 Zaba ini diambil sempena dengan nama nasionalis terkenal di Tanah Melayu, iaitu Zainal Abidin Ahmad, iaitu Zaba, yang telah banyak menulis mengenai nahwu bahasa Melayu di samping memperkembangkan bahasa Melayu ke peringkat yang lebih tinggilah. Bagi mengenangkan dan menghargai jasa beliau, nama Kolej Kediaman ini telah diabadikan dengan nama Zaba dengan membawa motonya Kami Bersatu. So soalan keduanya, Kif, bagaimanakah pengalaman menetap di Zaba selama 2 tahun? Okay, so untuk pengetahuan semua, saya telah menetap di Zaba lebih kurang untuk 2 sesi lah. Daripada cakap 2 tahun kan di 2 sesi. And then meaning to say 4 semester lah saya dah siapkan sini. So pengalaman saya adalah, okay lah, saya pergi dari tahun pertama, tahun kedua lah. Okay. Tahun pertama tu, pengalaman saya menarik lah sebab projek yang dianjurkan juga pelbagai, sama juga macam tahun ni juga, tapi dia adalah projek yang berlainan sikit compare to banding dengan projek tahun ni. So projek dia berbagai, and then macam mana cakap, surrounding lah, environment dia lagi merry, and also memang datang balik kepada topik kita, lelaki banyak lah tahun lepas kan. So kita literally blok A tu dia adalah blok lelaki. So which means full lah, satu aras 1, aras 2, aras 3, aras 4 semua lelaki. So dia macam ada bonding yang lagi menarik lah. And then kalau contoh kita ambil sukan lah kan, lelaki kan kuat sukan sikit. So macam dulu-dulu tu saya minat main futsal juga. So selalunya petang apa semua, lepas habis kelas pelajar apa semua, dia orang akan main futsal lah. Tapi dia adalah tempoh dia, kita ada group masing-masing itu, and then kita makan. Makanan pun sedap. Dulu ada satu gerai ekstra dekat cafe juga, tapi sekarang ditutup lah. So okay, yang tu adalah pengalaman untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua, dia still okay sebab saya telah jadi pemudacara mahasiswa and jadi macam lebih terkenal lah kat kolej. So bukan terkenal sangat, macam lebih terkenal lah. And then dah dapat JKP juga, so saya dapat pengalaman yang lagi menarik. Dapat tahu macam mana nak susun atur projek, macam mana jalankan projek, dan nak uruskan ahli jawatan kuasa dan sebagainya lah. Tapi kalau tanya pasal hidup personal, rasanya dia macam hilang satu elemen lah, elemen macam kekurangan lelaki kan. So kita tak dapat cara cakap, tak dapat buat memory yang lagi hebat macam mana yang kita buat masa tahun pertama dululah. Sebab tahun kedua ni bayangkan kita ada satu aras je, satu aras je. So kita mau tak mau, memang pelajar lelaki ni dia kena among each other dengan pelajar OKU je. Dia macam tu je, kita kena mix up. So biasanya you akan tengok orang yang sama je lah untuk satu sesi tu. Ada tambah pun ditambah seorang dua orang je. Itu pun kalau ada ruang kekosongan dalam bilik. Sebab bilik pemulacara mahasiswa dan JTK sesi lepas dah penuh dah. Dia macam tu lah lebih kurang. So pengalaman dia bukan nak cakap hambar ke sendu ke macam tu, tapi dia macam hilang satu elemen lah yang tu. Tapi sebab kalau ada banyak lelaki, bolehlah buat banyak aktiviti kan, macam futsal, tengok bola bersama-sama, macam tu lah lebih kurang.
Tapi macam tu pun ada I tengok yang you all sentiasa bermain dekat futsal yang sana, ada dengan PM-PM yang lain, ada tengok sebab ada semangat lah walaupun ada lelaki kurang tapi tetap semangat tu main bersama. Semangat tu adalah semangat kesukanan tu ada. Sebenarnya nak cakap lagi satu pengalaman macam tahun lepas, saya macam tak pandai sangat lah volleyball. So selalunya kita main futsal je. And geng lelaki memang ramai. So kalau kita message dalam group tu semua datang je. And then kita memang futsal je. And then untuk tahun ni since tak ada banyak lelaki, dia macam boleh lah tengok difference dia. Perbezaan dia amat ketara juga sebab dulu macam seminggu tu memang 2 ke 3 kali dah main dah futsal. Kalau macam ni sekarang sebulan tu 2 kali, tu pun kalau ada orang lah. Tapi macam Tamil cakap tu, kita dah tukar lah sukan dia. Dulu main futsal, sekarang kita pergi kepada bola tampar. So bola tampar tu kan dia boleh main secara campuran, lelaki dan perempuan sekali. So ada jugalah pelajar perempuan turun, pelajar lelaki turun dan kita main sama-sama lah. So maybe semangat kesukanan dapat kita lihat dah dalam tu. Sebab dapat macam mana cakap, mingle kan mingle dengan orang lain. Yes, betul. And bukan saja yang main bola tampar ni bukan pemuda cara mahasiswa je. Ada pelajar lain dari Freshie pun main. Dan kadang-kadang pelajar dari Kolej Kediaman Keempat pun dah join. So dia macam okey lah, kita pun bagi main, dia macam ada bonding lah. Tinggal 2 tahun kan? Yes. Okay, so in your point of view, apa yang menarik dan istimewa dalam kolej ni berbanding dengan kolej yang lain? Okay, kolej ni kalau tanya satu UM, dia memang terkenal untuk satu benda lah. Ni adalah kolej yang memperutamakan dan memberi tempat menetap kepada pelajar-pelajar orang kurang payah lah, orang kelainan payah lah. Itu satulah sebab memang terkenal. Kolej Zabah ni memang terkenal untuk tu sebab tengok macam ada laluan taktil, ada parking untuk pelajar OKU dan sebagainya lah. Itu adalah insentif yang diberikan kepada pelajar OKU. Tapi bukan saja itulah. Yang ni kalau general lah, tanya staff ke siapa-siapa, dia akan cakap pasal ni. Tapi kalau specifically, makanan sedap. Makanan Kolej Kediaman ke-7 memang sedap. Sebab untuk second year ni dia macam dia kurang sikit gerai. Tapi masa saya tahun pertama, dia ada satu gerai ekstra. Malam-malam dia ada buat masakan panas semua. So dia macam lagi meriah lah. Macam mana cakap sebab kafe kan besar. So satu bahagian kafe tu je sekarang penuh untuk tahun kedua. Masa saya tahun pertama, satu bahagian yang lain satu pun penuh. Sebab lampu sana semua buka and all that. So makanan terkenal lah. And then nak cakap istimewa adalah pelajar-pelajar yang datang juga, pelajar-pelajar yang biasa yang menuntut pendidikan kat Universiti Melaya yang tinggal kat Kolej Kediaman ke-7 juga memang gifted lah. Ini adalah pandangan saya lah, pandangan saya 100%. So macam mana saya tengok, kalau contoh sukmum, acara-acara besar kan, sukmum sukan ataupun kalangan seni, fashion seni, kawita apa semua, memang pelajar-pelajar 7 ni perform dalam zone kita. Zone kita which is KK3, KK4 and KK7 kan. So memang kita lain daripada yang lain lah. Lagi hebat lah daripada compare to our, dia bukan enemy lah, dia macam rival kan. Kolej Kediaman ke-3 dan Kolej Kediaman ke-4 lah. So saya tengok dia macam healthy competition lah antara kita. Tapi kita selalunya on top. Memang kita ada gifted punya athlete and gifted punya, macam mana cakap, performer lah untuk bidang sukan dan juga bidang seni. So yang ni lah keistimewaan Kolej Zabah. Bagus. Pak macam gempal lah macam KK7. Betul. Adakah wujud jurang atau ketidakseimbangan jantina yang ketara dalam melibatkan aktiviti dan projek kolej, jawatankuasa atau kepimpinan kolej? Yang tu memang saya setuju lah. Memang terdapat jurang. And jurang tu bukan sikit je, jurang yang besar. Sebab kalau tengok nisbah pun, saya tak sure lah, saya tak kira. Tapi rasanya macam 1 ke 20 kot. Satu lelaki ikut tu 20 pelajar perempuan. Yes, macam tu. So memang kurang lah. Untuk jawab soalan tu memang kurang. Sebab dia adalah beberapa sebab. Nanti saya akan explain lebih lanjut. Tapi macam tu lah. Memang jurang dia tinggi lah. Compared to macam my first year, which is the sesi lepas kan, dia macam even though lelaki kurang, sebab perempuan ada 2 blok masa tu. Even though lelaki kurang, but still ada juga pelajar lelaki yang turun projek, pelajar perempuan yang turun projek. And macam contoh satu unit, kita ambil lah unit logistik contohnya. Unit logistik ni dia macam selalunya stereotipik dia banyak budak lelaki kan, pelajar lelaki sebab perlukan manpower apa semua. Tapi macam projek-projek yang sesi lepas dia ada macam contohlah 6 orang satu unit, 3 lelaki 3 perempuan, so that diorang boleh merge together and belajar juga dari each other. Sebab pelajar perempuan ada strength dia, pelajar lelaki pun ada strength dia kan, so macam campur-campur and belajar together lah. So elemen tu missing lah macam saya cakap untuk second year, since terdapat jurang yang besar lah. So betul lah untuk jawab soalan Tamil, ya terdapat jurang yang amat besar.
besar. tahun ni. Betul. Untuk saya pun ada nampak lah sebab saya pun freshie. Saya masuk pun macam semuanya lelaki yang macam semuanya perempuan and then macam yang MT lah yang ada yang lelaki. Macam tu. Semuanya perempuan. Aku pun Betul. okey. MT yang lelaki tu pun MT dia macam sebab pemuda cara dia- mahasiswa ataupun PM. JTK lah. Itu je. Itu Dia je. tak adalah yang Macam pelajar lain kan. freshie pun tadi ya orang lelaki. So betul. sukalah untuk mingle dengan orang lelaki. Dia pun macam pergi luar college baru mingle lah. Itulah. Okay, saya faham lah itu. Kan saya tadi buat apa lah. You guys tak ada nasib lah maybe tahun ni. Tak dapat jumpa Tahun depan boyfriend lah. ada kot saya rasa. Tahun depan lah. Hopefully lah. Saya Hopefully pun ada. terbayar. Apa punca Kolej Kediaman Ketujuh Zabani mempunyai ketidakseimbangan jantina yang ketara atau tak ada lelaki sebenarnya? Sebenarnya kenapa? Soalan ni macam kenapa lelaki kurang lah. Kenapa lelaki kurang? Okay, macam saya nak cakap tadi lah. Memang lelaki kurang sebab faktor yang saya dapat lihat ni firstly kerja-kerja penambahbaikan di Blok A, di mana pelajar lelaki ni pada tahap sesi lepas dia orang duduk ke Blok A, and then Blok A ada kerja-kerja penambahbaikan yang dilakukan. Sebab bukan saja Blok A, sebenarnya satu college banyak bilik-bilik khas apa semua ada kerja-kerja penambahbaikan, tapi Blok A tu diorang buat renovation tu full. So since diorang buat penuh, memang pelajar lelaki tidak diambil dan tidak dibenarkan duduk sana. Memang masa time kami pemuda cara mahasiswa kami duduk Blok B, and then masa tu kami tak tahu lah apa yang selalu berlaku dan apa semua. Habis je sesi pemuda cara mahasiswa, saya ingat kita akan balik pada Blok A and akan ada lelaki apa semua. Tapi macam saya masa pemuda cara mahasiswa tu saya ada kat unit pentas, which is pendaftaran dan tugas-tugas khas. Pentas tu nama pendek lah. So masa tu saya yang unit kami yang handle berapa pelajar masuk, senarai pelajar, nama pelajar apa semua. So kami memang dah tahu masa tu. Tak silap saya 6 ke 7 pelajar lelaki je yang masuk. Saya pun macam first time dengar tu saya terkejut lah. Kenapa macam kurang sangat lelaki? And then baru kita tahu punca dia. Mainly sebab renovation yang diorang buat lah. Yang tu satu, and then mainly yang tu. So kita pun diberi macam Blok B satu aras je. Macam saya cakap tadi. Macam Blok B ni dia kan dia tak bagi penuh pun kat lelaki, pelajar lelaki. Dia macam satu aras je lelaki, and then aras kedua, ketiga, keempat perempuan lah, tapi ada kunci apa semua. So memang tak boleh masuk lah each other. So mainly kalau you tanya renovation lah puncanya. Tapi kita tak boleh blame renovation juga sebab itu pun tak boleh. one point of a time you kena buat juga kerja-kerja penting macam wiring, plumbing apa semua. So penting kan, kalau tak dia macam safety hazard lah untuk pelajar. Dia duduk, dia pakai elektrik ke apa, dia tak boleh kena masalah kat kesihatan atau keselamatan dia kan. So dia kena buat jugalah. Tapi malangnya disebabkan kerja-kerja renovation tu kita kekurangan lelaki lah. Sebab memang Kolej 7 tahun ni tak ambil lelaki langsung. Lelaki yang ambil tu pun yang 7 orang tu memang pelajar-pelajar OKU lah. Itu je. Faham. Tahun depan ambil ke? Untuk tu saya pun tak ada jawapan yang solid lah nak tanya. Rasanya saya ada dengar yang mungkin lah by tahun ni mungkin akan habis renovation. By bulan 12 boleh habis. Cuma bulan exact tu saya tak sure lagi lah dia habis ke tak. Contoh kan, katakan renovation tu habis bulan 12. Macam mana nak hire pelajar macam nak ambil pelajar lelaki yang baru. Since Blok A dia occupy and buat kerja apa semua. So kita memang tak ada tak boleh ambil lah macam tu lah. Tapi kalau contoh dia renovation tu habis awal, contoh sebelum cuti semester dah habis, sebelum pemuda cara mahasiswa sesi yang akan datang dia ambil alih dah habis. So memang diorang dah ready apa semua, dah boleh buka. Macam tu adalah lelaki. Gitu. So saya tak ada jawapan yang solid lah untuk tarik tu. Dia kena follow up lah from time to time. Baru kita boleh tahu apa progress diorang dah renovate dan sebagainya. Apa harapan anda terhadap identiti Kolej Zabah untuk masa depan dari sudut jantina, penyertaan atau reputasi? Okay, firstly saya cakap pasal pandangan saya kan, harapan saya lah. Okay. Harapan saya cakap, saya separate lah. Okay, harapan saya secara general, tak kisahlah whether kita ambil lelaki ke tak. Macam kita tak ambil lelaki ni memang disadvantage juga untuk Zabah, which means dia macam ni lah. Saya tengok yang satu projek tu, dia sebenarnya kena ada gabungan perempuan dan lelaki. Dia tak boleh ada terlalu banyak perempuan ataupun terlalu banyak lelaki sebab dia akan ada disadvantage dia. Macam tahun ni disadvantage yang ketara adalah low manpower. So barang-barang yang berat tu susah nak angkat. Bukan nak kutuk kan. Sebab memang lelaki ni dia boleh angkat barang-barang yang besar macam tu. And then macam contoh projek Sukmum, kita terpaksa import pelajar-pelajar dari luar college. Okay, yang tak join ULK, unit luar campus, tapi nak join Kolej Zabah.
kita je dapat insentif tu. Tapi college lain semua dia kena pakai atlet sendiri dia orang. Macam tu lah. Sebab kita tak ada pelajar lelaki, betul. And tu. So harapan saya secara general, benda kemasukan pelajar lelaki, kemasukan pelajar perempuan memang kita tak boleh kawal as a student. Tapi tak kisahlah masuk ke tak masuk, you guys as a pelajar kenalah ada jati diri yang kuat, and memang mentality tu kena solid. Memang kalau saya lah, macam saya Sukmum tu saya ada join banyak projek pula, banyak acara. Nilai 4 lah, and thankfully saya dah menang satu silver lah untuk Kolej Kediaman Ketujuh Sabah dalam acara futsal. Tapi even tu dalam acara futsal tu pun ada 2 orang je pelajar lelaki kolej kita join. Yang lain semua pelajar-pelajar unit Dua Campus lah. Yang dulu-dulu ni sama ada dia orang dulu-dulu ni duduk 7 ataupun tidak lah. So apa poin saya adalah jangan main untuk nama di belakang baju, main untuk logo di depan baju. Betul. Maksudnya ambil jiwa Zabah tu ke mana-mana, tournament ke, competition ke, ataupun mana-mana projek yang you guys buat secara ikhlas and make sure buat secara macam happy lah, motivated, keep motivated. Jangan macam buat sekadar nak dapat college, jangan buat macam sekadar nak habiskan projek, sekadar nak jaga hati, sekadar nak buat function. No, itu bukan cara kita handle projek and all that. So harapan saya adalah macam tu lah sebagai general. Tak kisahlah, ni bukan projek je, akademik, sukan, seni, semua aspek. Kita manusia tak boleh jadi perfect, tapi kita boleh cuba sedaya upaya untuk kita push diri kita supaya kita pergi kepada extent yang seterusnya lah dalam setiap aspek ni. Kalau contoh, you guys boleh wonder lah macam tak pandai sukan ataupun saya tak pandai seni dan sebagainya, saya tak boleh join, saya tak mau join. Jangan macam tu. Belajarlah. Ini adalah fasa terakhir untuk you guys belajar. So lepas ni you guys dah masuk alam kerja, pelajar dah masuk alam kerja kan, and then dah kahwin apa bagai semua. Dia bukan cakap aspek-aspek ni semua tak ada, tapi kurang lah sebab you ada komitmen kan. Betul? Kurang peluang sebab you ada komitmen masing-masing. So belajarlah, memang masa ni ada masa belajar, go on, fight for it. And then macam yang ni saya terus terang lah, macam jangan duduk bilik je kan. Dapatlah pengalaman sikit. Kalau boleh join projek. Jangan join banyak projek juga, macam nanti you pun sakit kepala juga. Ada assignment apa semua kan, nanti tak boleh bagi komitmen untuk setiap projek. So join projek yang you rasa memang you yang tahu diri you sendiri. You yang tahu capability badan you, diri you semua sendiri. So you kena tahu apa limit you, apa tahap yang you boleh buat benda tu dan sebagainya. So mengikut tahap tu you kena fokus dan ambil lah. And macam saya cakap tadi, jangan duduk bilik juga. Assignment memang semua orang ada assignment, tapi venture lah. And kadang-kadang kalau ada masa keluar juga, keluar college apa semua, kita bukan asrama dah, boleh keluar and masuk anytime. Keluar tu makan-makan dengan kawan, lepak and all that lah, tapi jangan buat benda-benda yang tidak berfaedah, itu pun macam tak bagus juga and all that lah. And then kalau Tamil cakap harapan untuk jantina tadi kan, so harapan untuk jantina tu macam saya cakap jugalah, tak kisah perempuan ke lelaki, ada kan mentality yang kebal. Sebab setengah kerja lelaki perempuan tak boleh buat, setengah kerja perempuan lelaki pun tak boleh buat, dia vice versa lah. Cuba buat kan, cuba buat. Kalau tak dapat buat ke apa, minta tolong, tak salah pun, JTK ke PM ke atau sebagainya, memang boleh tolong and all that. Betul. So yang tu jantina lah. Jangan menganggap macam kita lelaki, skop kerja kita macam physical je. No, kena venture juga, buat paperwork apa semua. And perempuan pun sama, jangan paperwork ni je, buat physical sikit and all that. And then Tamil cakap harapan tu apa lagi? Penyertaan tak saya cakap tadi, yalah, jangan duduk bilik je, masuklah projek apa semua. Projek ni bukan sekadar mengajar you guys, memberi merit kat you guys lah. Dia mengajar you guys macam mana nak buat, macam mana nak ambil pengalaman dari setiap aspek. Contoh unit media, dia akan ajar you macam mana nak menyunting video, macam mana nak tangkap gambar. Tangkap gambar pun bukan senang sebenarnya, dia kena adalah teknik yang dia. Yang perfect shot ada, betul, angle, betul kan? tu ada. Ini mesti unit media ni. And then macam contoh lighting lah apa semua kan, kena jaga and all that lah. And tu yes, satu inilah. So belajarlah dari certain aspect and all that. And then lagi satu, dia sebenarnya amat membantu masa time kerja nanti. Time kerja nanti lebih kurang saya tak tahu lah macam mana semua industri kan. Macam saya business student, saya dari fakulti business perniagaan ekonomi and mengambil sarjana muda pentadbiran perniagaan. So dia macam pentadbiran perniagaan ni, dia ajak tu macam mana kita nak handle orang, politik, social, environment apa semua dalam satu organisation. Itu je mainly kami belajar. Ada lah aspek-aspek lain, tapi mainly yang ni lah. So macam projek ni lebih kurang lah kalau kita kerja kat corporate punya industri,
dia akan bagi kita projek apa semua. Dia lebih kurang macam ni juga. Dia akan pisahkan ikut division apa semua, unit, macam kita panggil unit kan kat level-level college, level-level uni. So macam tu lah lebih kurang. So apa yang pengalaman yang you ada sini, nanti dia akan amat berguna pada kerja. Kenapa? Sebab contoh Excel lah. You dah mahir sini pakai Excel apa semua. So memang you bersusah masa universiti apa semua kan. Tapi masa kerja nanti bos masa kerja lagi keras, hidup keras kan. So bos akan cakap buat je kerja ni. Dia takkan ajar, dia takkan bagi bimbingan apa semua, and you kena buat. Dia akan bagi deadline je kat you. Deadline, gaji, tu je dia bagi. And then you guys buat lah, pandai-pandai buat lah macam mana. Janji saya nak kerja tu siap. Kalau you tak siap, okay, dia buang. Dia tak kisah pun. Sebab ada ramai yang menganggur sekarang and all that. If not you, it's another person. You just keep going. Betul lah. And then ada lagi satu harapan kan? 3 je, jantina, penyertaan dan reputasi. Untuk reputasi. Reputasi sebenarnya itu penting sebenarnya. Sebab college Zabah ni dia college yang popular sebenarnya. Especially in the zone lah. In the zone, macam mana pandangan saya adalah kita adalah lagi better lah daripada KK3 and KK4. Even though they are good, they have their own portfolios apa semua, no disrespect to them. Tapi pandangan saya adalah saya selalu tengok Zabah is one step ahead of them. So continuously bagilah sumbangan, okay? Even though dapat college ke tak dapat college ke, itu hal kedua. Continuously bagi sumbangan kat Zabah and make sure kita rise again better. Meaning to say, satu sesi tu kita dah capai 50%, sesi yang seterusnya kita akan capai lebih dari tu. Tak kisah 51% pun jadi, tapi lebih daripada tu. Make sure kita bergerak ke arah laluan yang positif lah, yang memberi kejayaan kepada college secara keseluruhan. Rasa pelajar Zabah yang pasal reputasi pun diorang setia lah kepada Zabah sebab masa fasa ni tu ada yang pelajar dari KK lain tapi dia orang punya home college KK7. Dia orang turun je untuk acara apa yang Boria ke, acara India ke macam tu. So dia orang setia je untuk Zabah and dia orang dah ada yang macam pencapaian tinggi tu. So dari segi yang tu pun dia orang setia kepada college Zabah dan reputasi pun untuk college kita sentiasa ada lah. Betul. Memang macam tu lah. Saya punya kawan pun macam tahun lepas ramai tak dapat. Tapi dia orang ada turun lah support lah kalau saya macam join apa-apa ke. Bukan saya je lah. In general macam kawan-kawan lah, you know, like dia orang main support je. Tak kisahlah dia orang duduk college, mana-mana college kediaman yang lain ke apa ke, still adalah jiwa Zabah tu. So itu yang saya suruh tanamkan. Jangan buat benda tu semata-mata nak habiskan ataupun nak buat je. Buat tu demi mengharumkan nama lagi. Nama college. Yes, bukan saja college. Nama ibu bapa, semua, nama semua. Because you join something, ini pandangan saya, mentality saya lah. You serta something, you menyertai something, you mewakili semua orang ni. You mewakili diri you sendiri, you mewakili ibu bapa you mewakili tempat belajar you, which is the college kediaman, you mewakili faculty you, and semua orang yang mempercayai you. So you kena tunjukkan ataupun berikan yang terbaik buat mereka. Itulah. Betul. Okay, last but not least. Dah soalan last lah, laju sangat. Apakah pesanan kepada penghuni college ni yang akan menetap pada tahun hadapan dan tahun seterusnya? Okay, kalau nak cakap pesanan, dia macam ni lah. Saya pun tak pasti whether sesi depan akan ada lelaki lagi ke tak. Tapi regardless, do your best lah, give your best lah, macam saya cakap. And then cuba belajar perkara yang baru sebab dia akan memang bantu apa semua. Sebelum tu saya dah beritahu dah tadi kan. Pesanan saya yang tu je lah. And then untuk yang dapat college tu, make sure you guys buktikan kenapa you guys dapat college. Macam PPM, JTK apa semua dia akan dapat lah. JTK akan dapat lagi 1 tahun. So buktikan kenapa tak ada orang lain kat tempat you. Kenapa you ada kat tempat tu? You kena buktikan benda tu. Sebab option untuk Zabah ni tak tahu dia macam, occupancy tu dia ada kurang ke atau dia akan makin bertambah. So kalau contohlah berkurang, you kena fight for the place, betul tak? So you fight for the place, make sure dia berbaloi. Itu pesanan saya lah. So yang dah dapat college, jangan terus macam diam terus. Okay? Dia nampak macam mentah-mentah you guys nak buat kerja tu, belajar buat kerja tu untuk dapat college. Itu je. Kita tak mau macam tu. Kita mau macam pelajar yang even though dia dapat college, tak kisahlah PM ke apa, join project. Bantu yang pelajar-pelajar yang akan datang untuk belajar dari kita. Sebab pelajar-pelajar macam contoh second year lah, macam saya and my friends and all that second year, third year apa semua, kita dah ada pengalaman basically sebab dah duduk kan. Kita based on the pengalaman, kita akan work out lah. Tapi yang pelajar baru ni dia macam contoh lah, kita cakap unit dana. Dia tak tahu unit dana tu apa, dia nak buat apa sebenarnya, apa skop kerja apa semuanya. So tak kisahlah ketua unit ke tak ketua unit ke, MT ke tak MT,
pelajar-pelajar ni, bantulah pelajar yang dapat college ni, kira senior lah pelajar yang dapat college kan, bantulah pelajar-pelajar yang baru datang and all that. So pesanan untuk pelajar yang tak dapat college, saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Tak dapat college memang sedih kan, sebab kena stay luar, cost dia pun tinggi, kita ada kat KL ni, betul tak? Okay, so rasanya maybe jangan putus asa, continuously apply, maybe mana tahu ada chance nak dapat, boleh dapat lah. Tapi kalau X7 and still tak dapat apa semua, jangan terus macam nak marah and all that, you know. Jangan terus macam tak support apa. Kalau ada event apa semua, support lah. Kita bagi yang terbaik, sebab benda ni bukan kat tangan kita whether kita dapat college ke tak. Even though usaha tu kat tangan kita, itu kita boleh buat terbaik. Tapi even though kalau banyak berusaha, and contohlah nasib you tak baik sangat, you tak dapat college and all that, tak boleh blame juga. Kita tak boleh blame juga. Contoh dia join banyak projek tapi dia tak join pemuda cara mahasiswa. So macam contohlah dia tak dapat college. So jangan marah pula. Kita kena terimalah dengan hati yang terbuka and try other alternative as well and all that lah. Tapi apa-apa pun jadi, jangan lupalah yang first year ke atau tahun sebelumnya kita ada stay kat sini and berbakti kepada Seven and all that, college kediaman ke-7 and all that. So continuously bagilah apa yang you boleh provide, even though tak aktif sangat projek apa semua. Then pesanan untuk pelajar yang akan datang lah. Yang akan datang ni simple je. Ikut macam mana cakap, pengaruh yang betul, pengaruh yang baik. Sebab ada banyak example. Pelajar kan dia ada pelbagai kan. Ada yang kaki masalah juga, ada yang bagus, ada yang dia macam mana cakap, dia mix apa semua. So susah sangat jugalah untuk yang datang. Sebab macam Tamil pun first year kan, Tamil. First year. Kalau first year memang Tamil pun akan ada culture shock lah. Kalau contoh datang dari negeri lain apa semua. Macam saya dari Pulau Pinang, saya datang KL untuk first time pun, saya pernah datang KL lah few time, tapi macam stay long term ni tak pernah. Ni first time kat uni. Saya pun macam ada culture shock lah, sebab bahasa utara lain sikit and lifestyle kat utara lain sikit lah. Penang kan lain sikit compare to KL apa semua. So macam tu lah. Cuba once you all datang dah, cuba menyesuaikan diri as soon as possible. Jangan ambil masa yang lama. Jangan macam terlalu bersendirian lah. Cuba mingle dengan orang lain and dapatkan kawan, pengalaman apa semua kan. Sebab you have to menyesuaikan diri lah dengan orang lain. Kalau tak memang susah lah nak hidup kan. Takkan seorang-seorang kita makan apa semua. Kadang-kadang ada kawan, dia ada vibes dia ada lah. And then last pesanan is untuk karakteristik lah. Macam pelajar ni kita tak boleh expect semua macam lancar bercakap apa semua. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ambivert tu macam campur kan. So untuk yang extrovert tu bagus, keep on going and all that. Tapi sometimes belajar satu surrounding you guys. Mana nak buka mulut, mana kena tutup mulut. Yang tu penting lah. Yang tu sebenarnya kualiti yang penting lah saya tengok dalam ciri-ciri seorang pelajar lah. Especially pelajar-pelajar college kediaman ke-7. You have to know when to open your mouth. You have to know what to talk at what time. Yang tu semua memang penting lah. Yang tu pasal extrovert lah. Kalau ambivert sebenarnya bagus. Ambivert is ideal lah sebenarnya orang cakap. Sebab dia tahu bila nak introvert, bila nak extrovert apa semua. Dia tahu baca lah apa surrounding dia and all that. Untuk introvert tu, dia bukan cakap weakness. Introvert tu ada strength, sebab ada introvert yang terlalu cakap apa semua. Cuma biasakan diri dengan bercakap. Bukan bercakap banyak tau. Bercakap banyak tu lain. Bercakap and berborak lah, you know, like berborak tu bukan berborak macam berborak main-main lah. Dia macam lebih kepada berborak something yang beneficial and all that dia lah. Diorang macam, diorang tak suka cakap sangat, tapi diorang observe banyak. Yes. Tapi sebenarnya deep down I realise yang introvert ni dia nak je dengan orang semua. Cuma dia macam adalah dia punya emosi lah yang terhad lah. And bateri dia pun terhad. Dia macam tak boleh lama sangat. Dia macam full day kena charge balik lah. Full day diorang cakap tak boleh. Yes, macam kereta EV lah. Yalah, no offense to introvert lah. Tapi macam tu lah. Kalau introvert tak apa, cuba untuk lagi adakan minda yang terbuka and cuba mingle lah. Sebab mana tahu you introvert, tapi contoh you punya roommate extrovert, cakap, nanti extrovert ni pun dia jadi introvert sikit, introvert ni pun jadi extrovert sikit. So dia macam jumpa kat macam ni, dia jadi jumpa kat titik tengah macam tu. So you tak tahu kan and all that lah. Yang tu kalau kita cakap pasal introvert extrovert lah, specifically kat College Kediaman ke-7 Sabah lah. So pesanan saya yang satu tu je lah. And lastly, just untuk satu glance, bagi yang terbaik.
you guys dah masuk UM, bukan senang nak masuk UM tau sebenarnya. Ada syarat-syarat yang ketat apa semua. And course-course ini pun memang quality apa semua. You guys macam faculty pun memang quality. So make sure mana-mana you guys buat, make sure you guys sentiasa ingat UM dan juga Kolej Kediaman Ketujuh Sabah K7 and buat kerja based on that lah. Okay, hopefully in future all of you all guys will have a good success and prosper well lah. Itu adalah harapan dan pesanan saya lah. Jawapan yang macam bagus. Memang ada yang untuk freshies punya advice. Untuk I pun, I dah senior pun, I pun cakap macam tu. Kena yang macam, kena menyesuaikan diri untuk surrounding macam tu. So, terima kasih Kak Wisha untuk sudi datang dan bagi idea, yang advice yang macam memang strong lah untuk yang freshies akan datang. Sebab tak lama lagi yang untuk sesi 2025 masuk. So, I hope this advice suits you all. Okay, and then once again saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Zakas dan terutamanya pihak Zabah Production lah, sebab memberikan peluang kepada saya untuk menjadi seorang speaker kat Zakas dan meluahkan pendapat saya lah. Sebenarnya saya cinta college ni. Saya ada macam mana cakap, jiwa yang lagi macam yang jiwa yang rapat dah dengan college ni. So sebab itulah saya nak macam semua pelajar Kolej Kediaman Ketujuh, tak kisahlah sekarang ke dulu ke and masa akan datang, perlu sentiasa mencari sukses lah dalam kehidupan masing-masing. So hopefully lah yang tu, benda tu akan berlaku lah all the time. So yang tu je, and terima kasih lah once again kepada pihak Zabah Production apa semua. And then okay lah, itu sajalah sesi saja. So hopefully freshies akan datang, you all dapat yang apa Abang Kiwisha bagi tahulah. So apa yang abang kot. So itu saja untuk episod ni. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Okay, bye. Ciao.